Hi Meow Parents, Dr. Meow nak tanya, korang perasan tak kalau Cik Meow asyik garu-garu badan je? Jangan main-main tau. Kutu boleh membiak dengan cepat dan boleh buat kucing tak selesa. Jom Meow Parents, Dr. Meow nak ajar cara mudah untuk elak kutu serang kucing kesayangan kita. Jom! Kenapa ni kucingnya? Kucingnya ni Siapa nama ni? Jelly. Jelly. Kenapa Jelly? Kenapa ni? Dia banyak garu. Lepas tu kulit dia ada merah-merah. Banyak jilat juga dia. Okey, jap kita tengok. Jap, dekat badan dia pun ada binatang juga. Binatang apa? Jelly, kenapa ni? Ya, jom. Berapa berat Jelly ni? Wah, 4 kilo dah. 4.2. Okey, jom. Okey, jom kita periksa Jelly ni. Kenapa Jelly ni? Garu-garu jilat-jilat. Okey, jom kita periksa dulu kulit dia. Oh, dia merah-merah kat sini Ni jadi warna kuning-kuning ni kesan dia kerap jilat lah ni. Tak ayu. Okey. Jom kita periksa dulu dia ada kutu tak. Okay, selalu kita periksa dekat area belakang ni dengan dekat leher dia lah. Kita akan periksa. Kadang-kadang kutu ni yang macam cakap binatang jalan-jalan tu saya rasa kutu lah. Tapi yang tu jarang nak jumpa. Biasa kita akan cek kawasan belakang ni. Lepas tu kita akan tengok macam kesan kita panggil fleaded lah. Ataupun najis kutu dekat dia punya kulit ni. So kita tengok macam ni. Bila kita selak bulu dia ni, dia nampak macam ada abu-abu hitam tu. Nampak tak? Nampak? Hitam. Lepas tu dari satu dekat bulu dia ni kita boleh tengok. Ni abu-abu hitam macam ni. Lepas tu dekat bulu dia, kalau kutu tu ada telur kutu tu pun kita boleh nampak. Dia akan nampak macam kuning-kuning sikit dekat dia punya ni. Okay, jom kita kat bawah dia. Allah, teruknya. Jilat ke? Tengok. Lagi satu yang kutu suka pergi dekat area ni. Bawah dia punya dagu ni. Jelly. Cuba tengok dalam mulut ada apa-apa tak? Wah, dalam mulut dia teruk ada ulcer, ada merah-merah ni. Gigi pun ada yang dah buruk ni. So selain daripada masalah kutu ni, dia ada juga jangkitan dalam mulut ni. Tapi kita tak nampak lah kutunya tu. Tapi tanda-tandanya tu ada sebab ada najis kutu. Okay, macam kita tengok Jelly tadi tu, dia memang ada kutu dekat badan dia kan. Sebab dia ada najis kutu yang kita nampak hitam-hitam tu dekat kulit dia. Okay, lepas tu selain daripada tu dia ada sakit mulut juga. Okay, so sakit mulut ni selain daripada masalah gusi, bila kucing ni dah ada kutu pun dia boleh sebabkan alergik dalam mulut dia. So untuk rawatan Jelly hari ni memang dia kena letak ubat kutu yang spot on lah. Kita akan titik dekat belakang leher dia. Lepas tu kena bagi ubat makan untuk masalah mulut dia lah.
Kena kurangkan bengkak, kena bagi antibiotik untuk masalah mulut dia. Cuma kalau macam biasanya kalau dia tak ada yang sakit mulut tu, kita boleh letak yang spot on je. Cuma nanti kalau macam dia dah okey, keadaan dia dah stabil, dia dah kutu dia pun dah kurang, mungkin dalam 2 atau 3 minggu lagi tu, lepas tu keadaan mulut dia dah baik juga, kita boleh ni lah suggest untuk buat mandian kutu. Tapi kalau mandian kutu ni sebenarnya untuk bersihkan badan dia lah, bersihkan badan dia. Lepas tu kalau kutu-kutu yang ada pun dia lebih kepada untuk melemahkan kutu lah. Tapi untuk yang betul-betul membunuh tu memang kena letak ubat kutu. Lepas tu lagi satu, selain rawat dekat dia juga, kita kena rawat dia punya persekitaran juga. Kalau dekat rumah tu ada kucing-kucing lain pun kena letak ubat kutu. Lepas tu nanti yang environment kat rumah, dia punya macam alas tidur, lantai tu semua kena bersihkan, kemudian kena sembuh dengan ubat kutu yang khas untuk persekitaran. Kalau tidak nanti akan datang dia akan kena balik. Okay. Jom masuk. Apa ni keluar lah? Jelly. Kejap sini, kejap. Okey, yang ni Cik berjumpa kat depan dulu. Nanti penerangan tentang ubat nanti staff saya akan info lah dekat Cik. Okey. Terima kasih doktor. Sama.